terbentang. Bersama sahabat, hati pun senang. AIB bersama, dunia takkan hilang. Komuniti ini terus gemilang. Bersama Rivix, lautan takkan bergoncang. AIB Pantai Timur, ayo kita gegarkan. Bersama Adisi, mari kita rayakan. Rivix memacu, laju ke lautan. Cipta saat terindah, takkan terlupakan. Okay, Assalamualaikum and welcome back guys. Haji hari ni pukul 10 bawa lacar geng. Aku tadi settle kerja pagi tadi, and then aku agak lewat lah turun. Dan air pun tengah pasang. Air alhamdulillah lenang hari ni, sebab tu aku turun. So hari ni aku lebih fokus pada candat, dan juga aku lebih fokus pada trolling. So hari ni kita tengok lasing macam mana, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum apa-apa, siapa yang berminat dengan kelengkapan aku IB Trooper 2025, gewang ke, mesin pancing, tengok enjin Mercury 15 HP pun ada. Korang boleh tekan dalam link dalam description. So tak nak buang masa, aku pun nak kemas slow dan kita gerak naik atas. Jom. Ok geng, kita turun gewang. Okey, 100 meter. Ingat, 100 meter. Lepas tu kita erek lah slow. InsyaAllah ada rezeki ada. Okey geng, aku trolling dia tadi memang tak ada. Sekarang ni aku dekat kawasan Unjam untuk main sotong mambang Dan sebenarnya aku dah dapat seko Aku dah landed seko sotong. Size memang good size. Sekejap Aduh, habis hitam bola aku. Ni dia, baru je landed. Jadi kita cari lagi sebab aku ada nampak kawan dia follow tadi. Cuma tak sempat nak ambil lah. So kita candat dulu lagi dengan ini. So, petang kan mungkin baru boleh trolling kot, sebab air tak berapa cantik lagi sekarang ni. Jadi kita candat sotong. Oh, bahan dah geng. Ni mungkin dia bahan masa turun. Mungkin saiz boleh tahan. Tak berapa kasar kot. Tak tahu lah, sebab tak melawan sangat. Tapi sotong lah, insyaAllah. Masa nak naik tu kita kena tengok berapa ekor. Kasar. Weh kasar kan. Alhamdulillah, ni dia. Buang air dulu. Ini sotong mambang kan. Alhamdulillah, padu mantap. Yang kedua. Kita buang candat. Memang teknik aku biasa main macam tu je. 3-4 kali kalau laju, lepas tu aku stop. Bila stop tu biasanya dia akan pegang lah candat. Baru drop dia pegang dah.
Aku hari ni turun berdua dengan Haji. Tu Haji. On the way. Drop lagi. Biasa sotong macam sekarang ni arah agak slow. InsyaAllah bolehlah kutip beberapa jumlah yang baik lah biasanya. Tapi kalau dia tak ada, tak boleh apa cakap apa juga kan. Arus slow ni memang cantik lah kalau nak cari dia. Ya. Rasa dia pegang tu geng. Woi, ni kasar. Woi. Ni kasar geng. Bila kita pause tu, nyit. Dia sekali dia pegang. Itulah teknik dia. Besar. Janggut je. Alhamdulillah. Buang air dulu. Barulah kau nak ambil gambar ke apa, senang. Tu dia geng. Sotong abang, alhamdulillah, mantap. Ya, wow. Besar guys ni. Oi. Besar. 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 Oi. Memang besar geng. Besar. Allah Akbar, besar geng. Tu dia, buang air dulu. Tu dia geng. Besar geng sotong. Alhamdulillah. Nak nyembur. Tak ada isi. Okey. Sebab tu aku buang air dia. Dia sembur kali terakhir tu. Hitam bot bai. Ada 5 ekor ada, 6 ekor. Tadi saya kasar. Oi, bas. Oi. Tak nak mari je.
Alhamdulillah. Buang air dulu. Ya, tu dia. Dia senyum. Sotong senyum, geng. Alhamdulillah. Aku apa dah tak tahu lah. Taruh hantam, taruh hantam. Oi, bahan dah. Alah. Kek mula. Oh, ambil balik. Ambil balik. Oh. Dia ambil balik, geng. Ui. Padu. Dia repeat balik. Tapi kena tengok lah, takut ada 2 ekor. 2 ekor boleh ambil dua-dua. Oh, besar. Oh, dia tu dekat dengan muka aku, dia sembuh, siut lah. Besar. Wih, tali pula tercabuk. Anchor tercabuk, kan? Anchor kunjam. Ni dia sotong. Yang ke entah. Bawah ni tadi ada anak ikan ni. Bawah ni? Bawah sana sikit. Oh, ada. Oh. Bahan dah. Dekat situ dia banyak kok. Anak tambah se. Allah, lucu deh. Alah, lucu. Kena sikit je. Buang lagi. Oh, lepeh air. Petang lah aku nerik tu, sedap. Tapi lewat sikit lah. Oh, 3 macam tu lah. 2 pukul 3. Aku hari tu pukul 3 start. Pukul 2 lebih pukul 3. Oh, bahan dah. Oh. Kasar. Kasar. Ui. Buang air dulu. Kita buang
Air tak kena satu je. So, memang basah. Mantap. Ha? Faham lagi. Ha, tengok. Rambut panjang kau. Rambut cakap dah. Macam main singgah. Alah cumi. Tupak. Buat tupak sotong sedap comel. Haji faham pula dah. Soleh hukap. Tak tahu lah. Alhamdulillah strike guys. Ada strike geng. Macam mak rempit ya. Alhamdulillah. Tak kumpau geng. Alhamdulillah tinggi halus. Kalau halus ni tak sedap nak tepuk. Boleh lah dalam 10 lebih. Kita cari lagi lah. Biasanya kalau saya macam ni. 2,000 years later. Strike guys. Banjik tak tahu ikan benda. Memang besar lah. Alhamdulillah. Rasa ikan atas air tu, tak pun GT lah. Mu baling tak? Biar separuh air mu karau slow. Karau. Baling biar separuh air, lepas tu karau slow, layan je.
Besar gila benda ni. Tak tahu. Kasar benda ni. Kejar ada boiling ikan, tapi ikan ladyfish ni tak makan. Yang ni aku tak tahu lah macam dia. Tapi boleh jadi GT sebab Haji naik GT. Tapi kasar ni, memang kasar. Tarik pun tak naik. Tapi GT boleh jadi ke sebab dia berpusing-pusing ni. Tapi talang pun boleh jadi. Kasar kan. Kena pula set micro. Oi. Oi. Laju bai. Tak pernah penat bai ni. Kena pula set micro. Allah tali alu. Joran lembut. Anilah dia. Ada muka. Ikan langsung. Memang dia tak nak
Sedih seko, payah. Tadi aku cakap ni kalau kena sedap ni, ha lah kena. GT sana. GT kasar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh nak gancung juga. Besar nyat dalam ni. Memang besar. Jijik ke? Allah. Besar nak geng. Besar sangat. Okay geng. Okay geng. Ikan makan trolling pula tiba-tiba. So ikan tadi on micro jig Ini dia. Oh aku tak tahu nak pegang macam mana. Memang besar ni hitam ni dawak sotong. Ini ikan anggaran dalam 10 kilo 12 kilo pun boleh jadi. Besar gila bang. Aku nak angkat tak larat sebab memang besar. So memang padu dan micro jig. Kalau kena lagi seekor aku rasa tumbang aku penat. So alhamdulillah memang padu. Besar bhai. Tong aku pun tak muat. Dah simpan ikan lo. Okay guys, alhamdulillah aku dah sampai darat. Aku ngaji Hari ni berdua. Haji pun padu, aku pun padu. Haji bahan GT lagi. Sotong ada juga. So tapi satulah hari ni. Kita go through hasil dulu Ini dia hasil aku. Alhamdulillah. Sotong mabang ada lebih kurang 15 ekor. Aku tak tahu berapa kilo total. Mungkin ada 7 kilo ada kot. Tinggi dalam 1 kilo lebih Ini je seekor jumpa hari ni. Memang tak nampak tinggi duduk mana. Dan ni talang tadi. Allahu Akbar. Ini kalau tak salah aku 10 atau 12 kilo. Berat dia aku letak kat bawah sebab aku akan pergi timbang nanti. So alhamdulillah sampai sini video kali ni. So siapa yang berminat dengan IV Trooper, ini model 360 dan enjin 15 Mercury, korang boleh beli satu set terus. Kita boleh bagi harga special. Dan juga siapa yang betul-betul mencari barang, korang boleh tekan dalam description untuk barang. Dan juga ada nombor WhatsApp aku kat bawah. Tekan link, nanti korang boleh contact aku. So sampai sini video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Kita jumpa next time pula. Assalamualaikum, ciao.